Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain telefon bimbit dan berkata-kata dan berborak-borak sesama rakan ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk 10 terakhir Ramadan memburu Lailatul Qadar. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar adalah satu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Ini kerana Lailatul Qadar adalah malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Lailatul Qadar merujuk kepada peristiwa malam diturunkan keseluruhan Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Peristiwa ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Dukhan ayat 3 seperti yang dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran jangan hamba-hamba kami ditimpa azab. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi adalah peristiwa nuzul Al-Quran dan kaitannya dengan nama Lailatul Qadar. Namun kelebihan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu dirahsiakan masa dan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengurniakan kepada siapa sahaja daripada kalangan hamba-Nya. Namun ini tidak bermakna kita boleh bersikap sambil lewa dalam perkara ini. Para ulama menyatakan bahawa hikmah disembunyikan Lailatul Qadar adalah supaya umat Islam sentiasa beribadah dan bermujahadah pada setiap masa, bukan hanya fokus kepada malam-malam tertentu sahaja. Kemuliaan dan kelebihan Lailatul Qadar bukan sahaja kerana ia malam diturunkan Al-Quran, bahkan kelebihan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dirakamkan dalam surah Al-Qadar ayat 3 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Mereka membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahterakanlah
malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Antara kelebihan Lailatul Qadar yang dinyatakan adalah ia merupakan sebuah malam yang lebih baik berbanding 1000 bulan yang lain. Imam Mujahid menyatakan bahawa segala amalan puasa dan ibadah yang dilakukan pada Lailatul Qadar adalah lebih baik berbanding ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Oleh itu, ibadah yang kita lakukan pada Lailatul Qadar sebenarnya telah mengatasi ibadah-ibadah umat terdahulu. Walaupun jangka hayat kita lebih pendek berbanding umat terdahulu, dengan hanya satu malam ibadah yang kita lakukan pada Lailatul Qadar, hasil ibadah kita melebihi 1000 bulan, iaitu 83 bulan. Bayangkan jika kita dianugerahkan berpeluang meraih Lailatul Qadar pada tahun ini, juga pada tahun-tahun sebelumnya dan akan datang, berapa banyak tahun pahala ibadah yang kita telah kumpulkan. Sungguh ini adalah kurniaan yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam berlakunya Lailatul Qadar juga, para malaikat akan turun ke dunia membawa keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, para malaikat turut mendoakan kesejahteraan kepada mereka yang bertahajud dan beribadah pada malam itu sehingga tiba waktu subuh. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mimbar mengajak sidang Jumaat sekalian supaya kita bersama-sama meningkatkan usaha dan kualiti ibadah kita pada bulan Ramadan ini, khususnya pada 10 malam terakhir. Contohilah Rasulullah SAW yang bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya yang bermaksud, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Riwayat Muslim. Ketahuilah, sesiapa yang beribadah pada malam Al-Qadar, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man yakum lailatal al-qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari. Antara ibadah utama yang boleh kita tingkatkan pada 10 malam terakhir Ramadan adalah solat Isya dan solat subuh berjemaah. Hadis yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang solat Isya secara berjemaah, umpama dia telah solat separuh daripada malam itu, dan siapa yang solat subuh secara berjemaah, umpama dia telah solat sepanjang malam. Riwayat Muslim. Antara ibadah lain yang dianjurkan pada 10 terakhir Ramadan ialah beriktikaf di masjid. Iktikaf disunatkan pada bila masa, namun ia paling afdal dilakukan pada 10 malam terakhir Ramadan bagi meraih keberkatan Lailatul Qadar. Ketika beriktikaf, para jemaah diingatkan agar sentiasa menjaga adab seperti memelihara kebersihan masjid, membanyakkan ibadah sunat, melazimi bacaan Al-Quran, berzikir, amal-amalan soleh yang lain. Kepada nazir dan jawatan kuasa masjid, bukalah pintu masjid seluas-luasnya pada bulan Ramadan ini. Sambutlah dan raikanlah jemaah-jemaah yang ingin beriktikaf dan beribadah di masjid. Selain itu, marilah kita melaksanakan solat sunat tarawih dan solat sunat witir secara berjemaah hingga selesai mengikut imam ini. Ini kerana menunaikan kedua-dua solat sunat ini secara berjemaah adalah sangat dituntut untuk dilakukan pada bulan Ramadan ini. Jika kita juga disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan doa pada malam-malam Ramadan, terutamanya pada 10 malam terakhir. Doa yang dianjurkan adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun yang sukakan keampunan, maka ampunilah kami. Hari-hari Ramadan yang masih berbaki ini, umat Islam diingatkan agar menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah berdasarkan fatwa Negeri Selangor yang diwatakan pada 21 Februari 2025. Kadar zakat fitrah bagi tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi ditetapkan sebanyak RM7 bagi setiap orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah di Selangor. Namun, bagi mana-mana orang Islam berkemampuan digalakkan untuk membayar zakat fitrah mengikut jenis beras yang dimakan dengan kadar yang telah ditetapkan. Mimbar sekali lagi mengingatkan hadirin sekalian agar memanfaatkan peluang yang masih berbaki dalam 10 terakhir Ramadan ini untuk meningkatkan mutu ibadah kita. Janganlah kita terleka dengan perkara-perkara yang boleh melalaikan. Laksanakanlah ibadah semampu yang kita boleh dengan penuh keikhlasan, dan sungguh insya-Allah setiap Muslim berpeluang meraih keberkatan Lailatul Qadar melalui amalan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan niat yang benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajaran dan menjadikan panduan dalam kehidupan seharian. Pertama, umat Islam diseru untuk bersungguh-sungguh dalam mencari dan meraih keberkatan Lailatul Qadar dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam seharusnya mengisi waktu sepanjang Ramadan, terutamanya pada 10 malam terakhir, dengan beriktikaf di masjid, mendirikan solat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan melakukan kebajikan lain sesuai dengan kemampuan. Ketiga, umat Islam perlu menyedari dan menghargai kemuliaan Lailatul Qadar dengan penuh hati agar timbul semangat dan keazaman yang tinggi untuk merebut keberkatan malam yang penuh rahmat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pemberian pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.